Allahumma barik wa salli wa sallim nahmadu nusalli ala rasulil karim amma ba'. Sayyidina Sa'id bin Sulaim radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat tidak ada pemberi syafaat yang lebih tinggi di sisi Allah SWT melainkan Al-Quran, bukan Nabi dan bukan juga malaikat dan lain-lain. Hadis riwayat Abdul Malik bin Habib. Demikian dalam syarah Ya Ulumuddin. Sayyidina Sa'id bin Sulaim radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, pada hari kiamat tidak ada pemberi syafaat yang lebih tinggi di sisi Allah SWT melainkan Al-Quran, bukan Nabi dan bukan juga malaikat dan lain-lain. Hadis riwayat Abdul Malik bin Habib. Demikian dalam syarah Ya Ulumuddin. Keterangan kenyataan bahawa Al-Quran adalah pemberi syafaat dan kedudukan syafaat Al-Quran adalah tinggi sehingga syafaat itu diterima telah diketahui pada beberapa hadis yang lain juga. Semoga Allah SWT dengan rahmatnya menjadikan Al-Quran itu memberi syafaat kepada saya dan anda juga. Semoga Allah SWT tidak menjadikan Al-Quran sebagai penentang atau pendakwa terhadap kita. Dalam kitab Al-Laili Al-Masnu'ah telah diriwayatkan pada Bazar bahawa terdapat sebuah hadis yang tidak termasuk dalam hadis maudhu', yakni hadis palsu. Yakni apabila seorang itu meninggal dunia dan semasa keluarganya masih sibuk menguruskan pengkafanan dan pengkebumiannya, seorang yang sangat kacak akan berada di kepala lelaki mayat itu. Apabila mayat itu dikafankan, orang itu akan berada di antara dada mayat dan kain kafan. Apabila mayat itu setelah selesai dikebumikan, orang ramai pun pulang dan datanglah dua malaikat Munkar dan Nakir. Mereka cuma memisahkan orang kacak itu pada mayat tersebut. Supaya pertanyaan dapat dibuat tanpa sebarang gangguan. Namun orang kacak itu akan berkata, dia adalah teman saya, dia adalah sahabat saya. Saya tidak akan meninggalkannya berseorangan dalam apa-apa keadaan pun. Sekiranya kamu diperintahkan untuk menyoalnya, maka jalankanlah tugas kamu. Saya tidak akan berpisah daripadanya sehinggalah saya membawanya masuk ke dalam syurga. Selepas itu dia akan berpaling ke arah temannya itu lalu berkata, saya adalah Al-Quran, yang kadang-kadang kamu membaca dengan suara yang kuat dan kadang-kadang dengan perlahan. Janganlah kamu bimbang. Setelah persoalan Munkar dan Nakir, engkau tidak akan ada apa-apa kebimbangan lagi. Apabila pertanyaan selesai, orang kacak itu akan menyediakan hamparan dan sebagainya dari Mala'ul A'la, yakni malaikat-malaikat di langit. Hamparan itu dipenuhi daripada sutra dan dipenuhi dengan kasturi. Semoga Allah SWT dengan rahmatnya menganugerahkan kepada saya dan anda semua dengan nikmat ini. Hadis ini yang lengkap adalah sangat panjang kerana mengandungi banyak fadilat. Namun di sini hadis ini telah diringkaskan kerana khawatir kitab ini akan menjadi terlalu panjang. Semoga Allah SWT bagi kita taufik untuk kita ambil iktibar, amalkan dan sampaikan. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallah.